Kenapa masih guna physical journal berbanding dengan digital journal? Masa saya belajar, masa saya sekolah, diingatkan bahawa kalau kita mendengar atau kita membaca, dan kita nak ingatlah benda tu lebih elok kalau kita tuliskan. Dan kenapa yang saya nak ingat sangat, maka saya tulis kat dalam jurnal ni, sebab saya Alhamdulillah bekerja sebagai seorang property agent. Dia ada beberapa file lah yang very very crucial, kita akan letakkan dalam tempat yang berlainan. But dalam seharian, kalau ada pengalaman yang sangat-sangat menarik ataupun sangat penting, saya akan tuliskan dekat sini. Mungkin saya tak baca esok, tetapi saya akan baca juga, sebab kita nak tengok apa yang kita belajar, tengok progress kita, apa masalah yang kita pernah lalui. Memanglah orang cakap, macam mana nak cari dekat dalam ni? Adalah sistemnya. Memang dia kena buat kerja lebih sikit lah. Contohlah, saya dah pergi briefing satu projek ni ke apa kan, saya dah dengar, saya dah record, saya akan pasang balik. Apa yang penting saya akan jot down, sebab chances untuk saya ingat tu lebih tinggi berbanding saya dengar je. Inilah bagi saya kelebihan journaling.